Yang paling best kan paling teruk. Nak hype mana? Testing 1 2 3 Toy Story. Ya. Okey, Ulan, selamat datang. Okey, terima kasih. Kita sama datang ke mana ni? Datang ke podcast. Podcast Hunai. Oi, dah macam. Tapi kita punya ni lebih ke arah movie lah. Movie review kan. Kita nak tengok macam mana movie-movie yang kita baru tengok Fresh baru ladang. Fresh bake punya review kan. Oi, teruk. Okey. So untuk hari ni kan, kita ni episod pertama kan, baru start. Jadi selalunya kalau kat Ipoh kan, Unai reviewer betul tak? Food reviewer, banyak review makan kan. Tapi kita nak pergi tengok Pawagam. Okey. Aku memang suka tengok cerita-cerita ni, betul-betul cerita tu zaman-zaman CD, zaman-zaman VCD, semua aku tengok dulu. Okey, untuk kat Ipoh, kalau dah selalu tengok wayang betul tak? Tengok Pawagam kat mana? Mall apa yang tengok dekat Ipoh ni? Yang paling best kan paling teruk. Nak hype mana? Paling best dulu. Paling best dulu lah. Sekarang ni kalau aku dia kat Ipoh ni lah. Kat Ipoh ni pada aku dua tempat lah nak tengok wayang. Tak ada Ipoh Parade, Section 18. Betul tak? Orang Ipoh dua tu. Dua tu. Tapi kenapa orang pergi tengok dekat dua-dua tempat? Okay. Ada mall dia, hall dia. Pilihan pertama aku akan pilih Section 18. Section 18 sebab dia dekat rumah. Satu lagi dia senang. Dia senang dari segi parking apa semua, terus parking, terus masuk ke depan pintu beli tiket, terus tengok kan. Betul, bau dia pun okey tempat tu. Bau. Station 18 ni TGV ke? TGV ya, TGV. Kalau Ipoh Parade ni kalau aku nak tengok cerita-cerita yang macam gempak. Cerita gempak ni maksudnya macam Avengers. Yang ada sound system yang macam pum. Sebab dia ada IMAX. Ya, dia kat Ipoh Parade ni JSC. Sebab lagi satu dia punya escalator selalu besar. Itu satu lagi lah, tak tahu lah. Tapi sekarang Ipoh Parade sekarang dah touch and go lah. Touch and go. Kalau hampa tengok orang Ipoh selalu tengok movie kat mana? Aku tahu hampa suka tengok kat Pekan tu kan, yang dekat belakang Yifong tu kan. Ada Pawagam India. Untuk orang Pawagam India. Yang ni. Dia ada satu pawagam kalau korang kat Ipoh ni kan. Ada satu pawagam yang memang untuk cerita-cerita yang orang tak tengok. Betul? Cerita-cerita orang tak tengok. Ada cerita-cerita best tu ada lah. Pawagam tu masih lagi ada. Masih ada lagi. Kau pernah tengok sekali kot tu dulu-dulu. Cerita apa kau tengok dekat pawagam tu? Pernah tengok lah. Pernah tengok lah, tapi bukan cerita India, cerita orang putih lah. Cuma tak ingat kenapa orang pilih tengok kat situ. Rasanya sebab dekat tempat lain dah sold out tiket, so situ yang tinggal. Dia dekat dengan Yifong tu. Betul, belakang Yifong. Siapa pernah tengok kat situ? Itu cerita-cerita yang memang orang cakap memang busuk punya tempat. Memang busuk. Tak ingat apa Cineplex apa Cati ke, tak ingat apa pawagam apa, tapi orang panggil kat Ipoh panggil Pawagam India lah. Sebab dia bukan Pawagam India tu maksudnya tempat India boleh tengok tak. Tapi cerita Tamil banyak. Banyak cerita Tamil. Dia kalau cerita Tamil keluar pergi tengok situ lah. Betul, tapi aku tak minat cerita Tamil. Banyak sangat gebang. Tapi orang Ipoh, hampa selalu tengok wayang dekat mall mana satu? Macam untuk aku selalu tengok JSC sebab Parade ni terpaksa kita pergi. Betul. Parking dia teruk. Parking dia mahal. Dah bayar pakai taking tiket lagi. Tapi sebaik dia tukar sekarang lah. Kalau tengok kat TGV, aku selalu tengok dekat Section 18 juga. Tapi sebenarnya Kinta City best sebab Kinta City dia selalu buat event. Okey, tapi masalah dengan Kinta City ni, aku tak tahulah sekarang macam mana. Dia punya kursi keras. Betul. tak tukar lagi. Betul, sama lagi. Sama. Lepas tu dia punya hall kecil. Hall kecil. Betul, kadang-kadang dia ada bau nugget. Paling teruk dekat Section ni banyak ni orang ni rempit malam-malam. Itulah lain kes lah ni. Lain kes sikit. Tapi untuk kalau aku punya cinema aku pilih Kinta City dengan JSC. JSC lah. Section 18 dia macam overrated sikit. Kita pergi dekat review movie. Review. Apa movie kita nak cerita ni? Antara cerita yang lama keluar, dia ambil masa 7 tahun untuk dia 7 tahun daripada 7 tahun cerita yang first sequel yang keempat dia keluar, dia keluar sequel yang kelima pula. 7 tahun dia ambil masa. Cerita permainan kanak-kanak 5. Permainan kanak-kanak 5. Toy Story. Kau baru lepas tengok tadi. Toy Story baru lepas tengok tadi cerita dia. Jadi untuk orang yang maybe jarang tengok cerita kartun kan, macam mana, okey tak cerita dia? Aku sini. Aku dah tengok Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. Toy Story 4 aku memang skip tak tengok. Tiba-tiba dengan keluar tengok Toy Story 5. Tapi dia punya cerita macam mana, okey tak? Kalau ikutkan cerita dia, aku rasa pacing dia okey lah, tapi aku rasa macam kurang sikit, ada sikit yang kurang. Okey, kalau okey, dah pernah tengok Toy Story 1, 2, 3. 4 tak tengok lagi. 4 tak tengok lagi. Macam antara 1, 2, 3, 4 dah tengok, tapi rasa dekat streaming service, tapi ingat lupa. 1, 2, 3, 4, 5 mana satu paling best? Toy Story. Aku rasa 3. 3. Sebab 3 tu nangis mat ujung. Dia punya story ya. Story dia. Sebab cerita-cerita Pixar ni memang dia message tu penting. Betul. Betul, setuju.
Cuma sekarang ni kita shift sikit lah. Shift sikit Shift sikit lah. Untuk Toy Story kita sembang kejap. Untuk harga tiket wayang, kadang-kadang ada sampai RM21. Kita nak bawa family pergi tengok cerita kartun, cerita tempatan. Sebab tu aku cakap dulu aku Rasa bujang memang aku selalu hari-hari tengok wayang. Bila dah berkahwin ni aku boleh kira dengan jari je berapa kali aku tengok wayang. Sebab apa? Harga tiket. Sebab tak nak kau tak boleh spend satu tiket, kau nak spend dua. Dua dah Dua dah 50 dah confirm ah. Tu belum Popcorn lagi. Cekedi-cekedi semua, air popcorn lagi. Betul. Jadi untuk tengok wayang RM21 berbala tak pergi tengok cerita Toy Story 5 ni hang rasa? Kalau tanya aku lah kan, kalau tanya aku berbala ke tak tu dia ikut kat orang. Tapi untuk personally, untuk aku lah, aku rasa macam berat sikit lah. RM21 dia berat sikit. Kalau dia bleh-bleh aku okey. RM21 untuk cerita Toy Story. Toy Story 5 Story 5. Okey, untuk cerita Toy Story 5 ni dia ke arah daripada apa yang kita tengok daripada segi trailer dia, trailer yang baru mungkin siapa yang dah tengok trailer. Trailer dia lebih ke arah orang yang cerita yang berlatar belakangkan cerita kanak-kanak yang suka screen time. Tengok cerita main game kan. Tapi yang baru ni lebih kepada nak arah pada screen time, nak jadi main kanak-kanak ni, nak selamatkan permainan tu lagi. Betul. Jadi untuk dia punya mesej tu hang rasa sampai tak cerita tu? Kau rasa macam cerita ni buang masa je tengok? Aku rasa lah. Baik tengok Agent Ali. Aku rasa dia sebenarnya ada. Dia sebenarnya macam dekat mesej dia sampai. Okay. Cuma kalau korang perasan kan, Toy Story 4 dengan 5 dia macam jalan cerita macam lebih kurang. Kanak-kanak tu dah rasa tak nak main game, tak nak main permainan, tak nak main mainan lah. Lepas tu dia nak main benda lain. Betul dia orang cuba untuk dapatkan kanak-kanak tu untuk main dia balik. Dia jalan cerita lebih kurang. Dia sama, dia macam repetitif. 1 sampai 5 dia repetitif. Betul, repetitif. Dia still lagi nak menyelamatkan dunia kanak-kanak tu. Tapi kalau tanya aku, dia ada untuk orang yang dah lama tengok cerita kartun ni, cerita daripada cerita Toy Story yang lama dengan Toy Story yang sekarang. Kalau boleh, apa perbezaan dia? Ya, hang tengoklah. Adakah macam dia still lagi ada feeling yang sama bila hang tengok cerita tu? Cerita Toy Story. Aku rasa untuk feeling nostalgia confirm lah ada. Tapi untuk yang baru ni, dia tak ketengahkan. Macam kita boleh tengok trailer kan. Dia dah tak ketengahkan watak utama dia orang. Woody dengan Buzz. Dia dah siapa nama perempuan tu? Jennifer. Bonnie kan nama aku tak tahu. Bonnie tu kanak-kanak tu yang patung Jessica. Dia dah ketengahkan Jessica. Jessica betul. Gadis cowboy tu. Dia dah jadikan Jessica ni sebagai watak utama untuk yang kelima ni. Jessica ni padahalnya dalam 1 dengan 2 tak silap aku tak ada. Betul. Dia karakter baru. Karakter baru kan. Dia start ada 4 ke 3 macam tu lah. Tapi bila dia yang jadi karakter utama, aku rasa cerita dia agak sedikit mellow sikit lah. Dia jadi tengah-tengah sikit. Sebab tapi bila masuk kat dia macam cerita ni, apa tengok first act tu dia jadi biasa je. Isu dia still lagi normal. Bila dia masuk dekat third act tu, dia jadi macam dia ada nampak cerita ni nak pergi mana. Isu dia lebih ke arah cerita nak selamatkan dunia kanak-kanak daripada screen time. Banyak kanak-kanak yang dah main game, main tab macam korang. So dia lebih ke arah dah faham masalah dia. Tapi dekat masuk execution part ketiga tu paling best sebab dia libatkan Woody dengan Buzz. Betul. Tapi untuk overall cerita ni deserve untuk hang pergi tengok kat wayang ke tak? Maksudnya kalau contoh kalau hang ada RM21 extra terakhir dalam bank, RM21 terakhir dalam bank, pergi tengok ke tak cerita? Maidah aku boleh makan. Maidah. Tim apa? Aku bagi lah. Untuk personally aku rasa cerita ni biasa. 7 kot aku bagi. Pecahan pula macam mana? Aku 5 je. Oh sorry 5 pun. Aku dah biasa review makanan. 1 sampai 10. Oh 10. Kalau 5? Kalau 5 aku bagi 3. 3. Okey lah cerita dia. So recommended tu tengok biasa lah. Biasa. Boleh skip lah. Dia boleh skip. Dia macam bila hang skip pun dia tak ada dia tak ada tinggalkan apa-apa efek dalam kehidupan kalau tak tengok. Jadi menarik. Itu kita punya lebih ke arah sembang-sembang untuk cerita Toy Story. Aku rasa it's a very short punya persembangan. Tapi untuk siapa yang baru tengok kita punya sembang-sembang ni, kita akan bualkan movie yang baru keluar. Movie yang baru keluar, fresh daripada keluar tu kita terus pergi review. So kalau hampa nak dapatkan informasi berbaloi ke tak tengok movie tu, kalau kita bukan saja review movie tu, kita review sekali haul wayang tu. Kalau haul bau nugget so, ada chewing gum atas seat semua orang beritahu. Okay. So nanti kita akan update cerita ni kita tengok kat mana, sebab most cerita kita tengok premiere, most cerita kita tengok bayar sendiri ke banyak kan. So kita akan beritahu kat mana perwagan kita pergi tengok juga. So hope kalau siapa yang dah tengok cerita-cerita yang kita orang dah tengok boleh
komen hangpa punya pandangan, boleh bagi pandangan dekat ruangan komen, boleh bagi komen rating, sangat-sangat dihalukan. So terima kasih. So kita jumpa lagi dekat next video. So maksudnya aku je review, hang tak review. Aku pergi tengok ke video. Video.